Hai dan selamat datang. Dalam perkongsian kali ini, kita akan lihat perjalanan yang menarik, iaitu bagaimana nak ubah satu idea yang hebat dalam kepala kita menjadi satu produk yang betul-betul wujud yang boleh kita sentuh dan guna. Pernah tak anda dapat satu idea yang anda rasa, wow, ini boleh ubah segalanya, tapi lepas tu terus blur, tak tahu nak mula dari mana? Kita semua pernah rasa macam tu. Jadi, jom kita rungkai langkah demi langkah. Baiklah, jom kita mula. Langkah pertama dan yang paling asas sekali adalah untuk beri struktur pada idea mentah anda tu. Dalam dunia reka bentuk, ini kita panggil reka bentuk konseptual. Reka bentuk konseptual ni, bayangkan ia macam plan tindakan atau blueprint untuk produk anda. Sebelum kita bina apa-apa pun, kita kena jelas dulu apa sebenarnya produk ni boleh buat dan bagaimana pengguna akan gunakannya. Inilah asas yang akan pegang semua benda lain nanti. Okey, jadi macam mana nak bina plan tindakan ni? Salah satu teknik yang sangat berkesan ialah metafora antara muka. Senang cerita, ia kaitkan teknologi baru dengan sesuatu yang kita dah biasa. Contoh paling klasik, desktop kad komputer kita. Kita faham konsep file dan folder sebab ia tiru meja kerja kita di dunia sebenar. Bijak kan? Rancangan atas kertas memang bagus, tapi ia masih lagi abstrak. Peringkat seterusnya adalah untuk jadikan idea tu sesuatu yang nyata, sesuatu yang boleh disentuh dan diuji. Di sinilah prototype memainkan peranannya. Yap, anda tak salah dengar. Seketul kayu pun boleh jadi prototype. Contoh paling terkenal, prototype awal untuk peranti Palm Pilot dulu hanyalah sebongkah kayu. Tujuannya, pengasasnya nak rasa macam mana saiz dan beratnya dalam poket. Ini bukti jelas yang prototype tak semestinya kena canggih untuk jadi berguna. Sebab itulah, kita biasanya mulakan dengan prototype fidelity rendah. Maksudnya, kita guna bahan yang tak sama macam produk akhir, contohnya kertas atau cardboard. Kelebihannya, ia sangat pantas, sangat murah dan senang gila nak ubah. Sesuai sangat untuk peringkat awal bila kita nak uji idea-idea asas. Salah satu kaedah fidelity rendah yang paling popular ialah papan cerita atau storyboard. Ia macam komik ringkas yang tunjukkan perjalanan pengguna langkah demi langkah. Ini bantu kita bayangkan pengalaman pengguna tu dan kesan kalau ada masalah dari peringkat awal lagi. Nah, tengok ni, kad indeks pun boleh jadi alat yang sangat berguna. Bayangkan setiap kad ni mewakili satu skrin dalam aplikasi anda. Kita boleh susun dan ubah kad-kad ni dengan mudah untuk uji pelbagai aliran pengguna. Cepat, mudah dan sangat berkesan. Yang ni pula satu teknik yang sangat bijak. Namanya prototype Wizard of Oz. Pengguna ingat mereka sedang berinteraksi dengan satu sistem yang pintar, tapi sebenarnya ada seorang manusia di sebalik tabir yang bagi semua tindak balas tu. Ini cara yang sangat power untuk faham apa yang pengguna harapkan sebelum kita tulis satu baris kod pun. Okey, lepas kita dah sahkan idea-idea asas kita dengan prototype yang ringkas dan murah tadi, sekarang tiba masanya untuk kita upgrade. Kita nak cipta sesuatu yang nampak dan rasa lebih dekat dengan produk akhir. Slide ni tunjukkan perbezaan yang sangat jelas. Kita beralih daripada fidelity rendah yang guna bahan ringkas macam kertas untuk teroka konsep kepada fidelity tinggi yang dah mula guna perisian dan perkakasan sebenar untuk uji butiran-butiran halus dan pengalaman pengguna yang sebenar. Prototype fidelity tinggi ni memang nampak sangat realistik, tapi ada satu amaran penting. Sebab ia nampak sangat dah siap, kadang-kadang pihak berkepentingan atau klien boleh tersalah anggap ia adalah produk akhir. Ini boleh cipta jangkaan yang salah tentang bila produk tu betul-betul akan siap. Dan di sinilah kita satukan semuanya. Peta pengalaman atau experience map ni menceritakan keseluruhan kisah bagaimana seorang pengguna berinteraksi dengan produk kita dari A sampai Z. Ia adalah satu pandangan menyeluruh yang gabungkan semua elemen reka bentuk kita. Sekarang, kita dah sampai ke fasa terakhir yang paling menyeronokkan, fasa pembinaan. Di sinilah reka bentuk yang telah disahkan tadi akan diubah menjadi satu produk sebenar yang berfungsi. Untuk membina produk fizikal, sekarang ni ada banyak sangat kit alatan yang mudah diakses. Peranti macam Arduino dan Raspberry Pi ni ibarat otak kecil yang boleh diprogramkan. Sesiapa pun boleh mula membina dan mengekod, bukan hanya jurutera. Tengok ni, sebagai contoh, kita ada papan Arduino yang sangat popular untuk macam-macam projek. Di sebelahnya pula, LilyPad yang direka khas untuk projek tekstil pintar, macam baju yang boleh menyala. Ini tunjukkan betapa luasnya kemungkinan untuk kita merealisasikan idea fizikal kita. Itu untuk produk fizikal. Kalau perisian pula macam mana? Kita gunakan kit pembangunan perisian atau SDK.
Fikirkan SDK ni macam satu set alatan lengkap yang disediakan oleh syarikat macam Apple atau Google. Dalam tu ada semua yang kita perlukan untuk bina aplikasi yang boleh berfungsi atas platform mereka. Jadi, kalau ada satu perkara paling penting yang perlu anda ingat daripada semua ni, inilah dia. Reka bentuk yang hebat bukanlah satu garisan lurus. Ia adalah satu kitaran yang berterusan. Anda reka bentuk, anda bina prototipe, anda uji dengan pengguna, anda belajar daripada maklum balas, dan anda ulang proses tu untuk menjadikannya lebih baik. Setiap produk hebat yang kita kagumi hari ini, semuanya bermula sebagai satu idea, sebagai satu lakaran ringkas. Dengan proses yang betul, idea anda juga boleh menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi, persoalannya, apa yang akan anda cipta?